Okey, seperti yang dijanjikan, ini saya tunjukkan, you all boleh pergi dekat sini reading coach, klik pada get started ni, lepas tu klik practice, masuklah tajuk apa yang you all rasa sesuai dengan tajuk yang you all nak masuk. You all pilih tarikh dekat sini, tarikh yang sesuai. Dekat bawah ni, practice start ni ada 4 kalau tak silap saya, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk letakkan passage sendiri, klik pada create passage tu, letakkan tajuk dan letakkanlah passage anda. Kat sini ada pilihan bahasa Melayu ada ya. Kemudian klik pada butang next. Okay, klik next juga dan dia akan keluar ini join code dan ada juga link. You all boleh ambil code ataupun link dan serahkan kepada murid. Klik pada done. Okay, dan ini kita pergi ke paparan murid. Ini murid ya, paparan murid. Okay, klik pada dekat join practice tu dan you all masukkan kod. Okay, you berikan kod pada murid. Murid akan masukkan kod. So, dia akan keluar paparan macam ni. Dan murid akan nampaklah tajuk ataupun petikan yang you all berikan. Kalau ada apa-apa yang keluar pop up, reading, microphone, you all just allow. Okay, macam inilah paparan dia. Selamat mencuba.